ZEE ni sempadan tau. Filipin, Vietnam daripada jauh sini boleh pergi sana. Jangan terkejut Vietnam kan dia punya perahu bulat kan. Dalam YouTube tu kan perahu dia bulat kan. Dia orang pun sampai sana. Ingat jauh-jauh dia orang tak sampai ke? Sampai Vietnam ke sana. Sampai. Pulau layang-layang, pulau siput, pulau Mantanani. Kalau tengok dalam ZEE tu, dalam Google tu adalah. Itu memang pulau Malaysia yang dijaga. Kita tak mau jadi macam Pulau Batu Putih terlepas. Situ memang kita, kalau kita lalu situ, dia punya kapal sentiasa ada je. Kapal Singapura sentiasa ada. Kapal Navy Malaysia lalu, dia akan follow je. Dia tak nak kita dekat dengan Pulau Batu Putih. Itu sekadar pengetahuan je lah. Saya misi ni, kalau yang besar-besar banyak terlepas. Tapi kalau saya ni misi senyap-senyap banyak. Tak boleh nak cerita benda ni. Misi kecil-kecil ni tak boleh nak cerita. Rahsia negara. Rahsia besar. Kalau dekat kita pergi file, dia ada terhad. Ada kategori terhad, rahsia. Rahsia besar tu tak boleh buka. Saya terlibat banyak tu lah. Ada tengok satu video tu, orang kata Vietnam ni antara peneroka laut yang degil. Betul? Vietnam ni memang betul. Dia punya kapal pun kita tengok, pakai tung biru je dia dah boleh pergi gentas lah ombak tu. Dia Vietnam ni memang orang kata ke hati. Bayangkan Vietnam kat sini, dia boleh sampai ke Sabah sana. Jauh tu. Tu saya cakap ZEE tadi. Bayangkan. Jauh tak jauh, berapa ratus batu nautika. Apa yang dia cuba cari tu? Dia jauh-jauh pergi tu. Dia pergi, tak tahulah. Dia cakap cari ikan, cari hasil laut lah. Tapi kawasan tu memang tak dibenarkan. Macam Amboi Nakik. Boleh cek balik dekat dalam tu Amboi Nakik. Amboi Nakik tak silap saya dah jatuh ke Vietnam ke Filipin lebih kurang macam tu lah. Sebenarnya Malaysia punya tu asalnya. Tapi dah jatuh ke tangan tempat lain lah. Macam Batu Putih punya cerita lah saya cakap. Kadang-kadang diorang kena hentam dengan ribut. Ada lah 2-3 kali kena kapal diorang ada problem apa semua. Tenggelam apa semua kan. Karam lah. Diorang naik atas pulau tu. Pagi-pagi tengok dah macam bangau. Satu. Apa benda ni? Tengok-tengok orang. Apa lagi? Mau tak menggelabah semua. Kalau semua keluar senjata, nak tak nak kena begini lah. Tengok dia berani tak berani. Kalau dia naik sembelih seorang agak-agak macam mana lah. Sedikit lah. Dia orang punya keberanian. Tu sebab orang kata perang Vietnam, USA susah menang. Mana ada menang USA, tak pernah menang. Dia yang rasa menang dia kata. Dalam cerita